Yang lagi mana tu? Nasi lemak janda. Lepas tu balik tidur. Pukul 1 nak makan nasi lemak. Okey, jom. Janda tu siapa nak tanya? Sebenarnya Janda tu siapa? Sebenarnya ramai tanya. Sebenarnya Abang nasi lemak ada bang? Nasi lemak dah habis. Nasi lemak dah habis? Ya. Oh my Hari god. ni di luar jangkaan. Semua orang beli nasi lemak tambah start semalam. Oh, Sebab laris. nasi lemak kita dah upgrade. Sekarang kita pasal gula periuk, sekarang dah gula kukus. Jadi nasi lemak kita nasi lemak kukus lah sebenarnya. Buka pukul apa? Saya buka pukul 6 petang sampai pukul 2 pagi. Tapi kalau habis awal, tutup awal lah. Licin kak. Kak ni pun datang melicin. Jadi bola-bola je pukul lauk. Kak lauk je nak. Lauk je nak. Tak, nak makan nasi lemak. Maknanya awak kena tambah lagi dah ni nasi tu. Ni apa lauk ada sebenarnya? Okay, sebenarnya Apa lauk ada? Kat menu kita kat sini lah. Oh, ada menu. Sebenarnya kita ada nasi lemak, chicken tenders, kambing grill, rendang kerang, rendang ayam, rendang daging, daging masak hitam, ayam balado, ayam merah, ayam rempah. Yang dekat sini ni semua ada ni? Sebelum tadi? ni kita ada ni semua. Sekarang bila kita dah buka pindah ni, kita kurangkan dululah. So yang sekarang yang ada ni semua dah Lah, habis. Awak sekarang tengok ni ini tadi apa? ikan bilis. Sambal telur puyuh. Sambal telur puyuh dah habis. Ini sambal kerang. Sambal kerang dah habis. Daging masak hitam. Kami yang tadi dah Ayam habis. berempah pun dah kemas. Oh my god. Dengan sambal paru kita memang kita specialnya siapa yang baru order baru kita gaul supaya nak jaga crispiness. So, kalau kita gaul awal-awal nanti dia lembik cepat kan. So paru saya belanja hari ni. Nak belanja? Ya, saya belanja. Saya bagi bungkus paru. Try lah. Crispy kita menjadi memang banyak keluar kat page-page sebelum ni orang sampai beratur untuk bungkus paru sahaja. Saya nak makan nasi. Boleh tengok. Sabar je nasi nanti kena repeat Dari datang lagi. jauh dengan bunyi. Dengan bunyi ada Maksudnya Crispy. ya garing. Biasanya awak letak kuah dalam dia? Kita gaul, kita asyik. Oh, kita try rasa dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gaul lagi sedap. Ini baru paru goreng. Rasa paru-paru yang kita makan, paru goreng kita makan macam chewing gum. Saya buat lagi yang baru yang bercampur. Okey. Sambal nasi lemak kita menjadi killer juga. Kau nak rasa juga sambal nasi lemak. Tak, yang awak nak bagi ni sambal nasi lemak. Tak juga sambal lemak, kita sambal baru. Dah sold out dengan lauk je. Licin. Brother. Datang besok lah. You datang lambat, brother. Oh, gaul kat dalam ni. Kalau kita buka kedai, orang akan beratur beli nasinya 2, parunya beli untuk 6 orang. Kita try. Betul tu. Ui, servis baik lah. Janda tu siapa nak tanya? Sebenarnya Janda tu siapa? Sebenarnya ramai tanya. Sebenarnya Baik kita ngaku. letak nama yang menarik. Okey. Bismillah. Cerak rasanya. Oh my god. Oh, sedap. Kalau korang nak rasa nasi lemak janda dekat section 7 Shah Alam. Datanglah cari sini. Okey.